Iya kita boleh deh. Hari gini hak hati busuk, perangai tak comel, perangai uduh. Tengok sini. Orang tamu tengok sikit lah. Tapi kita nak cerita je, nak royak sikit. Sebab manusia ni memang daripada dulu dah perangai. Memang akan ada buah hati tak comel orang kata. Biasa lah. Orang kalau baik berlaku tak ada orang jahat. Kita ni tau, manusia ni dia memang ada sikap tak senang hati. Kalau boleh kita ni kena ubah diri kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Bukan nak kata kita baik, cuba. Ni tak boleh. Bukan kata orang lupa, ingkih anak beranak, adik-beradik sekali pun sesetengah, bukan kata semua. Tapi akan ada perasaan tu. Kawan jangan putus, adik-beradik silaturahim, anak beranak. Tapi kalau angah kata ni upama, kalau angah lah bawa kereta, bawa motor, cermin sisi ada. Tapi kita akan tengok belakang agak dia. Sebab benda kita tak percaya ke cermin sisi tu. Benda tak bernyawa. Ni kan lagi manusia boh. Hak tikam belakang pun ada, hak depan tu boleh. Tepuk tangan.